Baik. Assalamualaikum. Hi, good morning. So this is our last day. Sekarang pukul 11. Dapatlah tidur lama sikit. Sepanjang dekat Shendu ni asyik bangun awal je. So sekarang kita nak pergi ke IFS. Hari kita free and easy. So now kita nak pergi Wow Colours. Wow Colours ni tempat makeup banyak brand China lah dekat situ. So sekarang kita tengah jalan. Hai, baik-baik. Aku pelik lah, tak licin ke Benda tu kata ayah. Oh. Jadi jumpa seluar leopard. Cantik gila. Duit Malaysia RM22 je kot. Tadi beli dekat 39 yuan je. Tapi cantik lah. Kualiti dia okey. Ada Barbie boy. Barbie boy ni apa? Kita jumpa Wow Colour. Flower nice like. Oh. Beli 3 ke atas, dia nak bagi 38%. Lepas tu dia akan bagi free cermin and blush. Comel lah bang. Sini kan putih-putih. So blush dia a bit putih. This free? Oh, okay. Thank you. 解锁手机，碰完还。付，支付到账500。Thank you so much. Murah lah. Ada acne patch. Aku memang suka gila acne patch ni. So I shopping tadi kira murah juga. Kalau beli online rasanya mahal sikit lah. Mungkin sebab kita dah pergi dekat tempat dia sendiri. So semua barang tu dah RM300 je. Wow Colour. Yang ni dekat Chun Si Road. Macam-macam kat bawah. Ni apa nama dia ni?
tahu lah. Tapi dia berhadapan dengan wow colour tu. Masuk dari kanan dulu. Kanan. Mentang 30 kilo. Wah. Ni casing. Nah, saya belanja. Dekat tempat open pun ada mobile phone charging. Baru tengah hujan ni. Ni charging everywhere. Ada lagi 400. Tak. Cuta ke Ramadan tu. Mestilah baca. Bismillah. Mantap. The two shoes or discount. Okay. Share. Bye-bye. Bye-bye. Tadi kita orang beli kasut, terus pakai. Okay. So dari tadi nak pergi IFS, sekarang baru nak sampai. Tadi singgah tu lah, singgah ni lah. Comel lah paper bag dia. Sekarang nak pergi IFS ni, nak tolong my younger sister tengok dia punya makeup ada stok ke tak dekat sini. Hopefully ada lah, kalau tak ada, aduh bising lah dia tu. Dalam ni semua yang branded lah, macam Pavilion. Sephora kat situ lah. Duduk. So dah beli my sister punya barang kat Sephora. Okay. Tak bawa. Oh. Baru keluar kot. Ni DJI Neo 2. Harga dia lebih kurang ni. So this is Pop Mart. So I love this one. So Kita pilih, kita ambil tengah lah. hey. So bawah kan nampak dia punya buntut kan. So bandar dia panjat atas ni. So ramai beratur ambil gambar. Comel. So dari IFS kita ikut signboard metro. Kita nak pergi ke Huang Cheng Mosque. Kita nak makan di area sana. Konversi ke Chenfu Square. Sekejap masuk lagi. So hari ni kita repeat kedai semalam. Masih sedap. Kita ada nasi, mi dengan lamb. Lamb dah sampai. 5. Okay. Air tak ada. Harga dia ni je.
Kan? Okay, hari ni kita repeat juga burger. Apa nama dia? Nanti tunjuk kedai. Dah settle makan, tunggu nak bungkus ni take away. Lepas tu nak balik hotel, nak kemas barang. Flight kita malam nanti. Tengah pagi sebenarnya pukul 1 macam tu kan, pagi. Kita naik Malaysia Airlines. Kedai dia yang tak tahu lah nama apa bahasa Melayu dia apa. Tapi tempat yang kita orang makan kat situ, dia kecil je, kadang tak perasan. Dah ada je? Buat lagi nak? Okay. Ambil cash saya lah. So kita kat farmasi untuk parents. Kita nak beli apa kan? Kita beli minyak urut ke oil massage. Dekat depan hotel je farmasi ni. Hotel kita kat situ, Ibis. Di depan ni je. Okay, bye bye. Situ beli air tembikai. 1, 2, 3. Okay. Tak nampak dia letak air gula. Mana silap. Kita dah ready nak check out. So kita akan makan burger. Itu beli tadi. Burger ayam. Ini burger ayam. Ni dah yang kita repeat semalam. Allah. Kita dah check out. Kita tak sure dia beritahu ke tak. Kita orang extend check out sampai pukul 8. So 1 jam 20 yuan. So kita nak lepaskan semayang maghrib dengan isyak. Sekarang dah pukul 8 suku macam tu. Kita nak tunggu Didi. Kita nak pergi ke IFS Mall. Nak naik bas dari situ ke airport. Tapi kita orang macam nak try lah. Kalau tak ada kita orang naik train. Katanya setiap 30 jam ada bas kat situ yang direct to airport. So kita tengok dulu macam mana dapat bas ke tak. Dah. So bas dekat bawah Panda ni. Just Alipay dekat sini. So this bus Chanfu International Airport. So bus dah drop kita kat sini. This is Terminal 1. Ada Malaysia Airlines nombor 4. Tadi dari Tianfu ke airport dalam masa 1 jam. So sempatlah tidur sekejap dalam bas tadi. So lepas dia dah calik-calik tadi, bolehlah masuk. So kita check in dekat counter D. Wah, selfie juga. Counter check in tak buka lagi. Oh, kita nak check in luggage. Mari. Duduk. So kita dah check in. Sekarang nak pergi departure gate. So kita dah lepas custom and immigration.
Pentingnya power bank kena beli yang 3C tu. Memang betul-betul dia check. Semua orang tak ada lighter. Lighter tadi dah kena rampas. Tengok macam mana orang boleh isap rokok. Itu. Saya ingat dah masuk airport tak ada tempat sejuk. Ada lagi. Ni courtyard. So ni tak ada bumbung. Tempat menunggu kat situ. Luar ni courtyard boleh isap rokok. Store your baggage in the overhead compartments or under the seat in front of you. The aisles and emergency exit areas must remain clear. The overhead compartment. Smoking. Pelawat, selamat datang ke Malaysia dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. So kita dah sampai ke LIA 1. Kita dah solat subuh. Now kita nak teruskan perjalanan ke Singapura. Kita dah naik flight. Tengok luar sikit. So RM69.70 Singapore Dollar TS1 right now. Okay, dah sampai. Fika dengan husband dah sampai rumah, Alhamdulillah. So that's all for this trip. Chengdu, China. Chengdu, China was good. Memang best gila. Okay, InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, kita pergi jalan lagi tempat lain. So, tunggu our next vlog insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.